Alhamdulillah, Bonda Ayu tak sangka dalam masa tak sampai 3 bulan, hari ni genap 80 hari, Bonda Ayu bersama The Max, dan Bonda jadikan satu cabaran untuk diri Bonda Ayu. Dalam masa 3 bulan aku mesti dapat pergi umrah dengan bonus The Max. Amin. Syukur Alhamdulillah. InsyaAllah Bonda Ayu mohon sahabat-sahabat semua mendoakan Bonda Ayu akan pergi umrah pada 23 Mac. Dengan berkat hasil kerja keras bisnes The Max memang sangat-sangat luar biasa hebat. Dengan dia punya CEO yang sangat rendah diri, Masya Allah, yang bila kita minta tolong ke bila WhatsApp dia akan menjawab. Masya Allah, Bonda rasa macam mimpi dalam mimpi. Dan bila Bonda tengok Wisma The Max yang sangat luar biasa lah, kita rasa seronok sangat buat bisnes The Max ni. Dan setiap hari kita akan cakap insyaAllah senang, insyaAllah mudah. Sebab tu bila kita dah berniat kerana Allah Ta'ala, niat berniaga untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, dan kita berniat untuk pergi umrah dengan menggunakan duit bonus The Max, syukur Alhamdulillah itu yang Allah bagi pada Bonda Ayu. Bagi kita bukan gemuruh untuk Dr. Mariani dan Dr. Wan. Okay, jadi sahabat-sahabat semua, buatlah The Max dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cintanya. Bila kita melihat sahabat-sahabat saudara mara kita semua, kita sayang mereka. Kita rasa mesti kita kongsi pasal produk The Max. Macam Bonda Ayu sebenarnya memang nak share pasal pet aja dekat WhatsApp saya semua. Namun tak sangka dalam masa yang sama kopi manggis pun terlajak laris. Pet Bonda rasa dalam hampir 200 bandel Wow. bersama tim Lepas tu kopi manggis pun Bonda Ayu rasa dah lebih 100 kotak. Sebab setiap minggunya Bonda jumpa mak kaya nak minta 30 kotak satu minggu, kalau 4 minggu. Jadi memang sangat luar biasa hebat bisnes ni. Jom sahabat, sempena bulan Ramadan yang akan tiba, sempena raya yang akan menjelang tiba, jom tambah duit kocek dengan membuat bisnes The Max dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah. Bonda nak sudahi dengan satu hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana mengasihi diri sendiri. Itulah yang Bonda pegang, Bonda Ayu share pada sesiapa sahaja yang Bonda Ayu jumpa. Dan kadang tak kira lelaki ke perempuan ke, asalkan orang. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.